Sekarang saya berada di Bobon, Kampung Merangkau. Di sini ada ikan bompong mengurut kaki. Di perkampungan Ranau. Okey, jom kita lihat ikan yang mengurut kaki. Tiket masuk RM5, dewasa. Kanak-kanak RM3, warga asing RM10. Ni jambatan ke sebelah sana pun ada ikan katanya dalam kolam. Di sini ada ikan di dalam air sungai. Jom kita lihat ikannya. Apabila kita masuk ke sini, ni dia ikan. Dia bagi kita kena pecah slipper. Slipper kena pecah. Kalau pakai kasut pun kena buang kasut. Ini ikannya. Makanan itu jangan kamu lepas lah. Di depan sini lah kamu. Kalau kamu mau main ikan yang lagi besar di sebelah lah. Jujur Pak. Cuma Ya, Pak. situ. Ada kolamnya. Ya, kolam. Apa ada? Ikan ni nama dia bompong ni? Lampam. Lapang. Oh. Jelawat pun ada. Itu bompong nama apa? Nama tempat ni? Bumbut ya. Bumbut. Oh, ni ikan lapang. Aku. Nanti kalau kamu mau ikan itu datang sudut kaki kan, makanan itu kamu buat sampai dia jadi ikan nila. Jadi macam ni, tetap bawa kaki pijak, nanti ikan itu datang sudut kaki. Kamu coba buat yang di tangan dulu lah. Nah, kamu try, kamu pijak. Maju depan sini sedikit, depan lagi. Oke, tapi angkat. Oke, pijak. Pijak. Mari lepas sebelah lagi. Oke, pijak. Itu caranya. Okey, itik pun ada kat sini. Jom kita pergi lihat di seberang sana. Apa yang ada di seberang sana. Oh, ikan tu masih menunggu di situ. Tu ikan dalam kolam yang ni. Letak kaki di dalam kolam. Ni tempat berehat disediakan. Oh, ikan kecil-kecil dalam akuarium pun ada. Ini ya, ikan mari picit kaki. Dengan memberi makanan kepadanya, ia datang memicit kaki. Inilah kelebihan ikan. Ikan yang cantik lagi menawang. Ni. Dia mari dekat kaki kita, nampak? Tu. Habis je. Dia menggelepar. Aduh. Bagi ikan makan. Baru dia raja urut kaki.
Okey, sudah habis. Baju besar lagi juga. Okey, Tu buat dengan aku. cukup sampai di sini untuk video ikan urut kaki di Bong-Bong. Ni ikan-ikan yang ada di dalam akuarium, ikan kecil. Okeylah, sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan like.